Kamera Google Pixel ni dia biasa je, tapi AI dia yang lain macam. Bermula 2016, Google gegarkan market smartphone dengan Google Pixel yang pertama. Diorang bermula dengan disrupt teknologi kamera smartphone dengan app Google Camera. Kalau korang ingat time tu, kita panggil sebagai Gcam. And saya pun tak ketinggalan tengok video-video dekat YouTube untuk download APK file Gcam ni nak masukkan dalam phone Meizu saya time tu. Walaupun diorang tahu diorang tak boleh nak catch up bahagian-bahagian hardware, so diorang fokus untuk bina otak ataupun AI yang mampu faham masalah pengguna dan selesaikan real use case. Contohnya feature Add Me dalam Pixel 9 sebelum ni. Korang tak perlukan tripod and korang tak perlu untuk panggil strangers dah. Korang boleh gunakan AI feature ni untuk gabungkan gambar korang dengan tukang ambil gambar tadi secara seamless dalam satu frame. Dan yang paling terbaru dalam Google Pixel 10 ni, dia ada camera coach, which honestly saya rasa sangat inovatif sebab dia bukan saja improve kualiti gambar yang korang tangkap, tapi diorang improve kualiti cara korang tangkap gambar. Dikuasakan chip Tensor G5, kamera dekat phone ni bukan sekadar lens, tapi dia juga ada director maya yang mampu untuk bagi korang arahan secara real time untuk dapatkan angle-angle gambar yang pro. So itulah dia Google. Diorang memang fokus dekat satu market yang betul-betul tak ramai fokus, which is performance software yang mampu bersaing dengan hardware-hardware yang hebat. So korang team yang mana? Korang team Pixel ke ataupun smartphone yang lain?